Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur alhamdulillah. Bersua kembali kita untuk minggu ini di Manis FM dalam program Talaki Safinatun Najah menggunakan kitab Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat sejak 6 petang kita akan sama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Kita juga sekarang ini bersiaran langsung di Facebook Manis FM. Dan anda semua boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain. Dan anda juga boleh mengemukakan persoalan melalui live FB. Tapi persoalan yang berkait dengan tajuk yang sedang dibicarakan. Semoga sekali ilmu yang sedang kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi insyaAllah untuk petang Jumaat ini akan membicarakan berkaitan dengan persoalan tayamum yang berkait dengan ada anggota wudu ataupun anggota mandi wajib, ada pembaluk contoh je. Ada pembaluk contoh je. Pembaluk ke, ada seming ke, tak kira lah. Ataupun sama juga, dia anggota wuduk, dia anggota mandi wajib, ada luka yang tidak dibaluk. Tapi kawasan luka tu tak boleh kena air. Kena air sakit, pedih. Kena air jadi lambat sembuh. Kena air jadi paruk yang huduh pada anggota yang zahir. Sama juga tu dengan persoalan pembaluk. Pembicaraan hok minggu lepasnya, pembicaraan berkaitan dengan sebab yang mengharuskan bertayamum. Didatangkan 3 sebab yang mengharuskan bertayamum. Yang pertama, ketiadaan air. Yang kedua, sakit. Yang ketiga, air ada tapi tak banyak, jadi berhajah kepada air untuk minum umpamanya. Kemudian, selesai dah tu tiga sebab tu bicara minggu lepas. Tapi pembicaraan yang kedua tu, wal maradu, dan sakit. Itu di antara perkara yang mengharuskan bertayamum. Kalau kerana sakit, langsung air tidak boleh kena kepada anggota wuduk kita ataupun anggota mandi wajib. Sidang pendengar jangan lupalah. Anggota wuduk, muka, tangan sampai ke siku, kepala, kaki, 2 kaki sampai ke 2 buku lali. Kalau sebut kata anggota mandi wajib, sebab kita berhadap besar, anggota mandi wajib satu sajalah, iaitu satu badan, sekalian badan. Ada ni? Kalau kerana sakit, memang tak boleh kena air langsung pada anggota wuduk ataupun juga anggota mandi wajib. Jadi untuk berwuduk ataupun untuk mandi wajib, hanya ganti dengan tayamum semata-mata. Kemudian nanti di bawah dia akan bicara hak rukun tayamum. Saya akan bicara nanti hak rukun tayamum. Cerita cerekahnya, rukun tayamum ni kok niat, sapu debu di muka, sapu di tangan sampai ke siku, kemudian tertib. Kalau kita nak sebut cerekah lah. Sebab dia akan bicara di bawah nanti. Tayamum, niat, sapu debu di muka,
sapu debu di tangan sampai ke siku, kemudian tertib lah. Sapu debu kena sapu muka dulu, kemudian bawa sapu debu tangan. Itu tertib dia panggil. Mana sebut kata tayamum, sapu di muka serta niat dan sapu debu di tangan. Faham tak ni? Dia, sebab nanti dia akan bicara hak berkait dengan rukun tayamum. Apabila disebut sebagai tayamum, bila sebut kata tayamum, ini mati dulu. Sebut kata tayamum, ijma' ulama'. Sebut kata tayamum, ijma' ulama'. Sapu muka dan dua tangan. Sapu muka dan dua tangan. Saya sebut gitu je. Sapu tu dengan debu ke ataupun dengan benda yang lain, bagi sisi mazhab-mazhab lain tu ada khilaf. Tapi ijma' sebut kata tayamum, sapu muka dan sapu tangan. Itu ijma'. Yang khilafnya, tangan tu sampai ke siku ke, tangan tu hanya setakat dua pergelangan tangan saja. Itu saya akan bicara nanti. Tapi sebut kata tayamum, Quran sebut terang-terang dah. Famsahu biwujuhikum wa aidikum. An-Nisa ayat ke-43. Ayat yang lain pula, famsahu biwujuhikum wa aidikum min. Al-Maidah ayat ke-6. Maka sapu oleh kamu akan muka kamu dan dua tangan kamu. Pada ni. Sebut tayamum, kena mati lalu dah. Tayamum nak sapu mana? Ijma' ulama' dalil Quran terang. Tayamumnya sapu muka, sapu tangan. Kita cerita mazhab Syafi'i lah dulu. Sapu debu di muka dan sapu debu di tangan sampai ke siku. Itu mazhab Syafi'i kita. Tayamum ganti daripada wuduk ke? Tayamum ganti daripada mandi wajib ke? Sama saja. Sama saja. Jangan mikir tayamum ganti daripada wuduk, sapu debu di muka dan dua tangan lah. Sebab muka pun anggota wuduk juga, tangan anggota wuduk juga. Ada pun tayamum ganti daripada mandi wajib. Mandi wajib, kita kena meratakan air satu tubuh. Tiba-tiba air tak ada ke, sakit ke, tak boleh kena air langsung, maka bertayamum kalau ganti wuduk, sapu debu di muka dan dua tangan. Tapi kalau ganti mandi wajib lah, kena sapu debu satu tubuh lah. Ada. Ini pernah dilakukan oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Ammar bin Yasir apabila dia berhadas besar, dia bertayamum, dia berguling atas pasir. Berjumpa dengan Nabi SAW dalam keadaan adalah kesam pasir di kepala apa semua ni. Dia berguling atas pasir. Bila Nabi tanya kepada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, Nabi katalah dia bertayamum. Faham tak ni? Maka Nabi pun bersabda, tayamum, sapu muka dan sapu dua tangan. Sapu muka, sapu dua tangan. Ada ni. Jadi ni kata Ammar bin Yasir, aku berguling ni sama macam ayam berguling atas tanah, dia kata. Dah ganti daripada mandi wajib. Ammar bin Yasir ni berjunuk, maka dia berguling lah. Ada. Walaupun ganti daripada mandi wajib sekalipun, ijma' ulama' tayamum, sapu debu di muka dan dua tangan. Faham tak ni? Itu pergi pada fardu atau berukun tayamum nanti. Kita balik semula. Persoalannya, kalau kerana sakit, sebab yang mahrukat tayamumnya, yang pertama ketiadaan air, yang kedua sakit, yang ketiga air ada tapi air yang terhad berhajah kepada air umpama minum, maka mahruskan tayamum. Jadi kerana sakit, langsung air tak boleh kena kepada anggota wuduk ataupun air langsung tak boleh kena tubuh, maka diganti dengan tayamum,
sapu di depan muka dan dua tangan. Faham tak ni? Sebab yang pertama, ketiadaan air. Sebab yang pertama, ketiadaan air. Ni saya tak baca kitab hari ni. Saya nak fokus kepada persoalan sakit, pergi pada pembalut. Kalau ketiadaan air untuk berwuduk, begitu juga ketiadaan air untuk mandi wajib. Kalau air ada pun, air untuk minum contohnya, maka bertayamum. Apa tayamumnya? Sapu debu di muka, niat tayamum, kena sapu debu di tangan. Itu dia tayamum. Pada ni, gini sedang pendengar. Sebut kata tayamum, macam sebut kata wuduk lah. Sebut kata wuduk kan? Quran kata kena wuduk. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Tu Quran kata. Basuh muka, basuh tangan sampai ke dua siku, sapu kepala, basuh dua kaki sampai ke dua buku lali. Jadi sebut kata wuduk, kita faham lalu dah. Sama juga dengan tayamum. Sebut tayamum, faham lalu dah. Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Sapulah kamu akan muka kamu dan tangan kamu. Gitu je. Gini senang pendengar. Wuduk ni untuk apa? Untuk pergi tidur. Wuduk untuk pergi tidur, basuh mana yang kita biasanya wuduk untuk solat. Wuduk solat macam biasalah. Ni kita nak tidur sunat berwuduk. Jadi kalau berwuduk untuk tidur, basuh mana? Hak tu kena kong dahi lah. Kena sekeh kepala tu. Bening gitu tu. Tak okey lah wuduk untuk solat ke, wuduk untuk tidur ke. Faham lah dah. Sebut kata wuduk, faham? Faham dah ni? Jadi, kita nak pegang Quran, wuduk tak ada. Kita nak simpan Quran ke, nak alih Quran ke, kita pun panggil anak kita. Ya awang ambil sembahyang sekejap. Mak suruh kamu ambil Al-Quran pergi simpang ni. Jadi suruh anak dia ambil sembahyang. Ayo, mak ambil sembahyang. Warna waktu solat lambat lagi ni. Dok, mak suruh ambil sembahyang kerana nak suruh kamu pegang Quran. Nak pergi simpan Quran. Oh, ambil sembahyang untuk pegang Quran je mak. Bukan untuk sembahyang. Sebab sembahyang lambat lagi. Lepas tu saya ambil sembahyang untuk pegang Quran. Saya basuh mana? Tak berpandai lah budak ni. Sebut kata ambil sembahyang wuduk. Walaupun hanya nak pegang Quran. Faham lah. Basuh muka, niat wuduk. Basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Faham tak ni? Sama dengan tayamum. Sebut kata tayamum, ganti wuduk ke? Tayamum ganti mandi wajib ke? Nanti. Tayamum kerana di muka ada pembalut. Tayamum kerana di tangan ada pembalut. Tayamum kerana di kaki ada pembalut. Sama saja. Sapu debu di muka, niat tayamum, sapu debu di tangan. Mati situ dulu. Baru kita tak keliru. Saya contoh tadi lah. Sebut kata wuduk. Pada ni. Bila kita timbul rasa ni, hot dia panggil. Hot ni mana? Rasa nak marah ni. Hot ni bukan panas matahari. Mana rasa nak marah kat orang. Kata ambil wuduk. Dia ambil wuduk. Ambil wuduk. Sunat ambil wuduk. Kalau mari perasaan nak marah ni, sunat ambil wuduk. Jadi rasa nak marah ni sunat ambil wuduk. Sambil wuduk basuh hak mana? Tu peninggal panggil tu. Sebab apa? Sebut kata wuduk. Tak pernah orang tanya gitu. Sebab kita faham. Sebut kata wuduk. Basuh di mana? Kita tahulah. Wuduk ada 6 rukun. Niat, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki, tertib. Itu di wuduk. Sama dengan tayamum sedang pendengar. Sebut kata tayamum, niat, sapu debu di muka, sapu debu di tangan, tertib. Tayamum ganti mana? Tak kira. Ganti wuduk, ganti mandi wajib, ganti kerana ada pembalut di muka, ganti kerana ada pembalut di tangan, kerana ada pembalut di kaki, nanti kita akan bicara. Sebut kata tayamum, kita mati stand orang ke? Kita pasok, pacok di otak kita. Sebab ni kadang-kadang, tayamum. Saya ingatkan ambil debu, sapu atas pembalut. Tu, tak berapa jauh sangat tu nak faham tu. Atau mati di situ.
Tayamum, sapu di bawah muka, nak tayamum, sapu di bawah di tangan. Jadi, kalau kerana sakit tak boleh kena air, tayamum sahaja. Kalau memang tak ada air, tayamum sahaja. Pandai ni. Yang saya nak fokus sekarang, dia tajuk dia pada wal maradu lah. Ni mungkin sedang pendengar, mungkin 1 minggu tak cukup ni. Mungkin beberapa minggu jugalah. Mungkin beberapa minggu juga ni. Pandai ni. Sakit langsung tak boleh kena air, ialah jarang berlaku. Ketiadaan air langsung pun tidak berlaku. Yang berlakunya, yang pertama, air banyak. Ada ni. Bila air banyak, maka wajib bertayamum. Pandai ni. Bila air banyak, wajib berwuduk. Apabila berhadas kecil, wajib mandi wajib. Apabila berhadas besar. Dia gitu. Pandai ni. Ni realiti kita. Realiti kita, kita ada air. Pandai ni. Realiti kita ada air. Pandai ni. Apabila ada air, maka bila berhadas kecil untuk solat, wajiblah ambil semayang. Sebab air banyak. Bila berhadas besar, wajiblah mandi wajib. Kerana air banyak. Air ada, bukan air banyak. Nampak tak? Air ada, bukan banyak. Bila kita berhadas kecil, kita nak solat, wajiblah kita berwuduk. Bila kita berhadas besar, kita nak solat, maka wajiblah kita mandi wajib. Jelas tak di situ? Kemudian, kita sakit. Air ada. Tapi kita sakit. Sakit kita tu menyebabkan air tak boleh kena langsung ke pada anggota wuduk. Pada anggota mandi wajib. Boleh kena air. Boleh kena air pula. Yang pertama, air ada. Wajib berwuduk. Wajib mandi wajib. Kemudian, walaupun sakit, tetapi di anggota wuduk, di anggota mandi wajib, boleh kena air. Jadi, kekal wajib berwuduk. Kekal wajib kita mandi wajib. Tiba-tiba, kekal kita wajib berwuduk. Kekal kita wajib mandi wajib. Kita pun boleh basuh muka wuduk. Boleh basuh tangan wuduk. Sapu kepala basuh kaki wuduk. Dan boleh kita mandi wajib. Kena air satu tubuh. Tiba-tiba ketika basuh muka, air ada, maka wajib berwuduk. Basuh muka ni, muka boleh kena air. Tapi, kerana punca sakit, ada pembalut di muka. Ni persoalan yang banyak berlaku. Jadi gini, sedang pendengar. Saya fokus kepada wuduk dahulu. Anda ni. Saya fokus kepada wuduk dahulu. Mandi wajib tulis lah. Kita kata kau. Mandi wajib tulis. Tapi saya sebut wuduk lagi, mandi wajib lagi. Jadi panjang ayat pula jadinya. Kita nak cepat juga ni. Tak ada nak cepat mana. Tapi masa tu sekejap je nak habis masa. Jadi saya sebut hal wuduk je lah. Saya sebut hal wuduk. Faham tak ni? Jadi oleh kerana sakit, oleh kerana sakit, maka di muka ada pembalut. Di muka ada pembalut. Faham tak ni? Air ada. Muka yang lain tu boleh kena air. Cuma di kawasan pembalut je tak sampai air. Ini hak banyak berlaku. Ataupun air ada, walaupun dia sakit, tapi boleh kena air. Faham ni? Walaupun dia sakit, dia boleh kena air. Dia pun basuh muka. Comel basuh muka. Comel basuh muka. Faham tak ni? Sampai giliran basuh tangan. Boleh kena air juga di tangan.
tapi ada seming di tangan kanan ataupun tangan kiri. Seming tu menyebabkan air tak sampai. Jadi wajib berwuduk. Air ada sebab boleh kena air. Tapi kerana sakit patuh contohnya menyebabkan doktor pasang seming. Air boleh kena di tangan tapi tak rata sebab ada seming. Hak ni timbul. Timbul persoalan bertayamum bukan ganti satu wuduk. Bertayamum hanya ganti pada satu bahagian daripada salah satu dari 4 anggota wuduk yang ada benda yang menghalang rata air. Saya letak pembalut lah. Umum lah ni. Pembalut ke seming ke tak kira lah. Saya letak pembalut sudah. Jabirah dia panggil pembalut. Bandat ni. Maka kena ingat baik. Air ada. Memang boleh kena air. Bukan hanya dianggap di pembalut, di bawah pembalut tak boleh kena air. Yang sepakat ulamanya wajib berwuduk. Wajib berwuduk. Air ada. Kita boleh kena air. Kalau kata seming di tangan, basuh muka rata air, basuh tangan, hak tak ada seming tu boleh rata air. Kepala boleh sapu, kaki boleh sapu, boleh basuh molek ada. Pandai ni. Maka jelas yang pertama berwuduk wajib. Ini saya beritahu awal ni. Sebab ada orang yang dia ada masalah dianya pembalut di tangan lah, seming ke ataupun kerana masuk jarum di tangan tu lah untuk masukkan air, masukkan obat, masukkan darah tu. Jadi bila ada perkara menghalang kata air, dia tinggal wuduk, dia bertayamum saja. Ni tak betul sangat lah. Kenapa tinggal wuduk? Air banyak. Awak boleh basuh muka wuduk. Awak boleh basuh anggota wuduk. Muka awak boleh basuh. Tangan, tempat elok awak boleh basuh. Kepala awak boleh sapu. Kaki awak boleh basuh. Cuma di tangan je ada pembalut. Tiba-tiba tinggal wuduk terus. Buat tayamum saja. Ni tak betul awal-awal ni. Ini pernah berlaku seumpama ni. Kita kena balik semula. Saya sebut tadi. Air ada. Dan memang anggota wuduk kita ada yang boleh kena air. Maka jelas yang pertama wajib berwuduk. Barulah kita kira pula dalam berwuduk tu tak rata air. Baru kita kira nak guana tak rata air tu. Hak bak wuduk, jangan konsep bak wuduk tu. Mesti wajib berwuduk. Air ada. Anggota wuduk boleh kena air. Ni saya sebut ulang-ulang ni. Macam mana boleh tinggal wuduk tayamum saja? Tu tak betul sangat tu. Persoalan sekarang ni, nak macam mana untuk pembalut di muka, pembalut di tangan, pembalut di kaki. Sidang pendengar, pembalut di kepala saya jarang sebut lah. Sebab kepala ni dia hanya sapu sebahagian sahaja. Dia muka basuh sekalian muka. Tangan sampai ke siku basuh sekalian, dua tangan sampai ke siku. Dua kaki sampai ke dua buku lali basuh sekalian. Dua kaki sampai dua buku lali. Adapun kepala hanya sapu sikit pun sudah memada. Jadi kalau ada pembalut di separuh kepala, di tepi, di belakang-belakang kepala tu masih lagi boleh sapu. Jadi saya tak pun nak sebutlah mana hak kepala. Saya sebutnya muka, tangan dan kaki. Jadi sekarang ni air ada, boleh kita berwuduk, maka wajib berwuduk, tapi ketika basuh muka ada pembalut di muka. Ataupun masa basuh muka comel, tak ada apa-apa. Basuh tangan ada pembalut di tangan. Tangan pun comel juga. Muka pun comel, basuh rata. Tangan pun comel, basuh rata. Sapu kepala. Siapa masa basuh kaki, di kaki ada pembalut. Nak guana tu. Hak pembalut di muka tak rata air. Pembalut di tangan tak rata air. Pembalut kaki tak rata. Baru kita cerita bab tayamum. Baru cerita bab tayamum. Macam mana? Di saya ni adalah gambar. Kalau ikut FB boleh tengok gambar lah. Kalau ikut FB. Tapi ikut radio pun tak apalah. Kita boleh dah gambaran pembalut di muka. Ni dalam gambar FB ni, kalau ikut FB lah,
pembalut di muka. Jadi pembalut ni di pipi kalau ikut gambar dan FB ni. Pembalut di pipi. Kemudian pembalut di tangan. Kalau ikut FB boleh tengok. Kemudian ada gambar pembalut di kepala. Boleh tengok FB, boleh tengok lah. Pembalut di kepala. Tapi kepala ni sebenarnya masih lagi boleh sapu di belakang. Tak payah bertayamum. Ni. Oh, tak ni tak nampak tu. Saya letak tak betul di gambar. Ni pembalut di kaki. Ni pembalut di kaki. Pandai ni. Ni pembalut di kaki. Ini satu buku. Tapi tak apalah sidang pendengar. Kalau ikut audio pun tak apa. Boleh faham lah. Saya nak tunjuk gambar satu laginya. Gambar satu lagi. Dia tunjuk pembalut di mata. Ni ada gambar dalam FB ni. Dalam buku panduan untuk bertayamum ni. Pembalut di mata. Di muka lah tu. Ada pembalut di pipi. Dan ada satu laginya. Pembalut di tangan. Ni pembalut di tangan yang paling banyak ni. Dia masuk jarum di tangan, dia ada pembalut di tangan. Pandai ni. Ni dalam buku ni banyak gambar ni. Tapi tak apalah sidang pendengar. Sebut pembalut di muka, tangan, kaki tu rasanya sidang pendengar boleh buat gambaran dah. Gini sidang pendengar. Kita kena ingat, yang pertama, kita wajib berwuduk dan kita berwuduk. Nanti mana wajib, saya akan cerita. Mana wajib lebih mudah. Mana wajib lebih mudah. Kena ingat baik sidang pendengar. Kita berwuduk. Sebab air ada, dan anggota wuduk boleh kena air. Kita wajib berwuduk. Kemudian dalam berwuduk ni ada rukun wuduk yang ke-6. Iaitu tertib. Susun. Muka, tangan, kepala, kaki. Kena jaga molek tu. Kena faham molek tu. Kita berwuduk. Bukan kita bertayamum. Kita berwuduk. Kemudian, bila sebut kata berwuduk, dia ada, dia panggil rukun tertib. Mana apa tertib? Kita nak pindah pada basuh tangan sampai ke siku, kita kena sempurna muka. Kita nak berpindah pada sapu kepala, kita kena sempurna basuh tangan sampai dapat ke siku. Itu dia panggil apa tu? Tertib dia panggil. Faham tak ni? Tertib kita faham kan? Kita nak pindah satu-satu tu, kita kena selesai anggota sebelum. Itu dia tertib. Sekarang kita berwuduk. Apabila pembalut tu di muka, kita nak bicara bab tayamum adalah ketika membasuh muka. Nak basuh tangan sampai siku atau kena bicara semula. Sebab kita muka tak kata air, maka wajib bertayamum. Kena beres tayamum dulu untuk muka. Selesai muka barulah mengikut tertib wuduk basuh tangan. Ini saya cerita terlebih dahulu nak tertib ni. Kalau pembalut tu di tangan, pada ni, kok mana pun kita kena basuh muka dulu. Sebab tertib wuduk, kita berwuduk. Sampai giliran tangan. Barulah. Bicara bab basuh tangan. Kemudian bicara bab tayamum untuk pembalut di tangan. Ni saya cerita kasar dulu. Nanti saya akan hurah balik. Beres tangan dengan ratakan air di tangan dengan air wuduk untuk kawasan tangan yang elok. Kemudian di bawah seming pembalut tak rata air, ganti dengan tayamum dulu untuk bahagian tangan yang tak rata air. Beres dah tangan, beres. Dengan basuh air wuduk di anggota tangan yang elok, kemudian kena bertayamum untuk pembalut. Tayamum tak apa benda. Dah sebut dah tadi. Sapu dulu muka, niat tayamum dan sapu dulu tangan. Selesai tayamum untuk tangan. Barulah ikut tertib wuduk, sapu kepala, kemudian basuh kaki. Nampak dah tu? Sidang pendengar ni kena pelan-pelan.
Sebab kadang-kadang dalam masyarakat kita ni, ilmu tayammum ni agak kurang terdedah. Bila berlaku dalam keadaan kita berkewajipan bertayamum tu, berwuduk serta bertayamum, jadi macam-macam perbuatan yang dilakukan. Sebab apa? Ilmu tayamum tidak terdedah. Alhamdulillah ni, Radio Money FM ni, pada ni. Dan insya-Allah saya tidak akan tergesa-gesa. Memang sekarang saya tak baca kitab lagi dah, sebab habis dah bicara bab syarat sebab yang marukan tayamum daripada sakit tu. Sebelum nak masuk kepada rukun tayamum apa semua, saya nak bicara dulu masalah sakit saya pergi pada pembalut. Tak baca kitab lah. Gini. Pembalut di muka, anggota wuduk yang pertama, ataupun pembalut di tangan, anggota wuduk di tengah, ataupun pembalut di kaki, anggota wuduk yang terakhir. Pada ni. Kalau pembalut di muka, lebih senang sebab anggota wuduk yang pertama. Kalau pembalut di kaki pun lebih senang kerana anggota wuduk yang terakhir. Yang banyak pembalut dan lebih sukar sedikit adalah ketika pembalut di tangan. Banyak di tangan lah. Paling kurang, doktor masuk jarum di tangan untuk masuk air, untuk masuk obat, untuk masuk darah. Kurang-kurang ni. Ni banyak berlaku. Tangan, anggota wuduk di tengah. Sebelum tu muka, kemudian kepala dan juga kaki. Hak tengah ni dia kena tu sikit. Sedang pendengar, ini sedang kena buat catatan. Samalah. Pembalut di muka, di tangan, di kaki. Apa yang menjadi kewajipan kepada kita? Dia ada 3 kewajipan. Ini buat catatan dulu. Dia ada 3 kewajipan. Satunya, yaghsilus sahih. Basuh anggota yang sihat. Anggota yang molek. Di muka ada anggota molek. Pandai ni. Di tangan ada hak tepat. Anggota hak kawasan tangan hak molek lah. Kulit tu. Di kaki ada kawasan molek. Yang pertama, basuh kawasan molek. Kewajipan kedua, wayamsahu ala satiri bil ma'. Ini hak ni saya baca dalam syarah kepada, huraian kepada matan Safinatun Najah, Nailul Rajak. Yang keduanya apa? Wayamsahu ala satiri bil ma'. Sapu dengan air atas pembalut. Atas ming. Sapu dengan air. Yang ketiga, wa yatayammamu amma tahtahu. Kewajipan apa? Bertayamum. Ganti daripada kulit yang berada di bawah pembalut. Catat dulu situ. Ada pembalut di muka, pembalut di tangan, pembalut di kaki. Kemudian tu ada tanya di FB tu, macam mana niat tayamum. Nanti kita akan masuk kepada rukun tayamum di bawah. Kita akan masuk pada rukun tayamum di bawah. Kita ambil tayamum serta niat. Tu dia akan bicara rukun niat di bawah nanti. Berkaitan niat-niat tu macam mana. Jadi gini dulu. Mati dulu. Bila ada pembalut di muka, di tangan, di kaki. Mana ni? Yang pertama, wajib basuh kawasan yang elok di muka, di tangan ataupun di kaki. Air ada, kawasan elok kena basuh molek-molek. Ada ni? Ada elok separuh, ada sakit separuh, ada pembalut separuh ataupun ada elok separuh, ada kawasan luka separuh. Ada elok separuh, ada kawasan kena api separuh, kena air panas separuh, merah tidak ada pembalut. Maka kawasan elok, basuh wuduk macam biasalah. Ada ni. Tapi kalau luka, kalau kena api, kena air panas, takut air tu akan sampai di tempat sakit. Kita buat pelan-pelan. Buat pelan-pelan. Ambil kapah ke, kita basuhkan kapah, kita pun peratakan air dengan kapah dekat-dekat dengan kawasan luka tu.
Luka ke, kawasan kulit kena api ke, kulit kena air panas ke. Tapi ingat pertama, wajib basuh kawasan yang elok. Yang kedua, wayam soal statik bil ma'. Sapu dengan air atas pembalut tu. Tapi kalau tak ada pembalut, sebab dia luka tak balut, ataupun kena api, kena air panas tak balut, tak ada lah sapu atas pembalut tu. Ini kalau ada pembalut. Kewajipan pertama, basuh kawasan yang elok. Kewajipan yang kedua, sapu dengan air atas pembalut. Nanti saya akan ceritalah sapu tu macam mana. Yang ketiga, wajib bertayamum ganti daripada kulit yang berada di bawah pembalut. Tayamumnya apa? Tayamum dah tayamum tadi kan? Sapu di muka niat tayamum, sapu di tangan. Itu tayamum. Mati tayamum dahulu saya sebut tadi tu. Mati steng dulu molek. Pada ni. Ni ada tanya ni, kalau dua tempat ada pembalut di anggota wuduk, kita akan cerita nanti. Kita ikut tertib wuduk masing-masing. Maka kena 2 kali tayamum. 2 kali tayamum lah. Lepas tu kena 2 kali niat ke? Apabila kita bertayamum, rukun dia niat. Maka kena ada niat lah. Kena 2 kali tayamum sebab ada pembalut di 2 anggota wuduk. 2 kali tayamum, lepas tu 2 kali niat lah. Dah bila 2 kali tayamum, ada tak rukun tayamum tu niat? Ada rukun niat. Niat lah. Tak cukup sebut gini je. Maka kena 2 kali tayamum ke? Cukup lah. Wajib kena 2 kali tayamum. Lepas tu kena niat 2 kali ke? Tak tanya dah. Sebab tayamum, niat, sapu di muka, sapu di tangan. Tapi itu nanti dulu. Masalah ada 2 pembalut di 2 anggota wuduk, kita akan bicara nanti. Kita ambil satu-satu dahulu ni. Fokus pada asas dahulu. Tadinya saya suruh mati molek, sebut tentang tayamum, apa dia? Sapu di muka, niat tayamum, sapu di tangan. Kemudian saya mati yang tadinya, kita air banyak, maka wajib berwuduk. Tetap wajib berwuduk. Kemudian ada pembalut, 3 kewajipan. Tulis molek 3 kewajipan. Tulis molek 3 kewajipan. Yang pertama, basuh kawasan elok. Yang kedua, sapu atas pembalut. Yang ketiga, tayamum. Tayamum ni bila? Mengikut tertib wuduk. Saya pun tekan dah tadi. Kita wajib berwuduk. Dalam berwuduk ada rukun yang ke-6, iaitu tertib. Maka kita nak bertayamum, bertayamumlah bila sampai di anggota wuduk mengikut tertib. Saya pun sambil tengok jam ni. Sekejap je masa berlalu. Jadi minggu ni pun, minggu depan saya akan kemas balik. Tapi Alhamdulillah lah. Saya terjumpanya pendengar Radio Money FM ke, penonton FB ke, mereka jaga waktu. Hari Jumaat, kita kan hari Jumaat kan hari cuti, pukul 6 petang, mudah je. Pukul 6 petang. Kalau ada kekangan apa semua, boleh tengok dalam FB lah pulaknya, FB Money FM. Habis. Begini sidang pendengar. Ni nampak bunyi berat ni. Dah. Berwuduk, bahasa wuduk, lepas tu kena bertayamum pula, bunyi macam ni. Ni ada hotel di FB ni. Bila wuduk ada pembalut, pertama berwuduk kawasan molek, basuh. Yang kedua sapu air atas pembalut. Yang tiga bertayamum ikut tertib. Kita basuh kawasan elok pun, sapu air pun, bertayamum pun ikut tertib wuduk lah. Bagi kita berwuduk. Bukan bertayamum je ikut tertib. Memang kita basuh kawasan elok, sapu air atas pembalut, bertayamum ikut tertib wuduk. Sebab kita sedang berwuduk. Mana catat tiga kewajipan tu. Yang eloknya catat dalam buku masing-masing lah. Saya biasanya kurang menggalakkan catat dalam FB. Sebab kadang-kadang catatan tu betul, kadang catatan tu agak kurang tepat. Maka tak ada orang yang nak pantau. Catat dalam buku masing-masing. 3 kewajipan tadi. Bunyi macam agak rumit sedikit. Biasanya saya akan cerita pandangan
daif dalam mazhab Syafi'i dan juga pandangan mazhab-mazhab yang lain saya akan cerita kemudian. Biasa saya akan cerita kemudian. Tapi tak apalah. Sebab ada pembalut di anggota wuduk pada ni. Ada pembalut di anggota wuduk. Biasa dengar, orang akan biasa dengar, tak perlu bertayamum pun. Kawasan wuduk basuh macam biasa. Tempat pembalut sapu air je pembalut. Tak payah bertayamum. Tu. Pandai ni? Biasa dengar tak? Ini ada satu soalan ni. Ustaz, tempat drip tu kalau boleh lalu air tak perlu bertayamum. Ya, dia ada. Tempat drip tu kalau boleh lalu air. Saya tak pasti ni. Tempat drip tu apa benda? Ada tak hak penonton FB boleh tolong ni? Soalan dia ni, tempat drip tu kalau boleh lalu air tak perlu tayamum. Ya, dia tanya. Tempat drip tu ke apa dia? Tempat jarum masuk air ke? Tempat drip. Tak ada lagi dalam FB ni. Dia kata tempat drip tu kalau boleh lalu air tak perlu bertayamum. Ya. Kalau boleh lalu air tak perlu tayamum lah. Tapi tempat drip tu apa benda? Tempat drip tu apa benda? Kalau tempat masuk jarum di tangan ni. Hak tu yang pertama jarum tu besar. Dia sudah ambil sedikit daripada kulit tangan. Ni ada sebut ni. Ada plaster ikat jarum drip. Kemudian ada plaster pula. Plaster tu satu hal. Faham ni? Plaster tu satu hal. Satunya, mata jarum tu sendiri. Dia besar. Mata jarum tu menyebabkan kulit di tangan tu ada yang terhalang air. Tu kena tayamum juga tu. Hot drip tempat masuk jarum tu kena bertayamum. Nak habis masa ni. Saya balik semula tadi. Mungkinlah sidang pendengar, sidang penonton biasa dengar. Kalau ada pembalut di muka, tangan, kaki, kawasan elok, basuh dengan air wuduk, atas pembalut sapu air. Tak perlu bertayamum. Ini juga yang diajar kepada orang yang mengerjakan haji. Jemaah haji, ketika kursus haji, dia ajar juga tu. Mana kalau berlaku apa-apa kemalangan, sebab duk Mekah ni, berlaku macam-macam. Rebah di bilik hotel. Masuk ada seming. Rebah di masjid. Ada rebah di kedai. Dia macam-macam berlakunya. Jadi biasa orang Mekah ni, dalam kursus haji dia ajar. Kalau kata kena pasang seming sebab tangan patah contohnya. Maka berwuduk macam biasa, basuh muka wuduk, basuh tangan wuduk, atas semin di tangan, sapu air sekali, beres, sapu kepala, basuh kaki. Ada dia ajar seumpama tu. Itu boleh juga. Itu pandangan daif dalam mazhab Syafi'i, dia juga pandangan mazhab Hanafi dan Maliki. Mudahlah Ustaz sebab dari tayamum. Memang mudahlah. Ada pembalut di tangan, saya sebut tangan ni. Basuh muka wuduk, niat wuduk macam biasa. Basuh tangan, wuduk. Kemudian untuk pembalut semin di tangan, sapu air sekali, beres. Tak perlu bertayamum. Kemudian sapu kepala, basuh kaki. Ini pandangan daif dalam mazhab Syafi'i, sama dengan pandangan mazhab Maliki Hanafi. Pada ni, saya cerita dulu awal-awal ni. Cuma saya ni, adab sayanya mengajar, saya kena ajar pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i terlebih dahulu. Kemudian saya akan selip pandangan yang mudah tadi tu. Pandangan Maliki Hanafi mudah saya akan cerita juga. Tapi ni cuma saya cerita awal sikit ya. Sebab pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, kalau ada pembalut yang kata wuduk, yang pertama wajib basuh kawasan yang elok. Yang kedua sapu air atau pembalut dengan air. Yang ketiga wajib bertayamum. Bertayamum ni lah hak membezakan hak dengan pandangan yang tadi. Jadi insya-Allah lah minggu hadapan saya masih lagi akan menyambung pembicaraan berkaitan dengan sebab tayamum kerana sakit. Sakit menyebabkan ada pembalut di anggota tayamum ataupun pembalut di anggota wuduk. InsyaAllah lah saya akan cerita perlahan-lahan dan saya akan cerita juga macam tadi saya cerita pandangan yang lebih ringan sikit lah bagi kita orang awam. Tapi serta adab saya mengajar, saya kena datangkan pandangan
muktamad dalam mazhab Syafi'i terlebih dahulu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.